sejahtera bertemu kita dalam Berita Semasa Dagang TV pada minggu ini. Saya Kaisara Amani binti Muhammad Yusri dan saya Nur Eriana binti Abdullah. Kami akan membawakan anda rangkuman aktiviti menarik dan penuh manfaat yang berlangsung sepanjang minggu 17 dan 18 2025 di Kolej Vokasional Perdagangan Johor Bahru. Kita mulakan laporan dengan satu bengkel yang amat bermakna buat pelajar SVM tahun 1. Bengkel penggunaan kalkulator Casio bagi mata pelajaran matematik yang telah diadakan pada 14 Mei 2025 bertepat di Dewan Dagang. Bengkel ini dianjurkan oleh Unit Sains dan Matematik dan disampaikan oleh Puan Nur Atikah binti Abdul Rani, Pegawai Eksekutif Perhubungan Casio Malaysia Sendirian Berhad. Objektif bengkel adalah untuk memberikan pengetahuan mengenai penggunaan kalkulator saintifik model kelas Swiss FX570X dan FX570MS mengikut silibus KSSM. Selain itu, bengkel ini turut bertujuan mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan, menggalakkan keyakinan diri dan kreativiti serta membantu pelajar memahami konsep nombor dengan lebih mudah. Seterusnya, pada 8 Mei 2025, seramai 11 kumpulan dari Kolej Vokasional Perdagangan telah menyertai pertandingan Swimming Robot Challenge peringkat negeri Johor yang berlangsung di SKP Sultan Ibrahim Johor Bahru. Pertandingan ini berlangsung dari jam 8.30 pagi hingga 3 petang. Walaupun 10 kumpulan tersingkir di peringkat awal, kumpulan Stronger berjaya memenangi ketiga-tiga perlawanan awal namun terhenti di peringkat suku akhir. Syabas dan tahniah diucapkan kepada semua pelajar dan pensyarah yang terlibat. Diharapkan penyertaan ini menjadi pemangkin kepada penyertaan lebih banyak pertandingan STEM pada masa hadapan. Dalam pada itu, sempena Hari Guru 2025, Sukan Rakyat telah diadakan pada 14 Mei 2025 dari jam 3 hingga 5 petang bertempat di dataran hadapan pejabat asrama. Program anjuran kelab warga KVPJB dan peer support ini melibatkan pensyarah, pelajar dan anggota kumpulan pelaksana. Acara ini menyemarakkan semangat kesukanan dan mengeratkan silaturahim antara warga kolej. Kita beralih ke Keluang Pula, di mana pelajar tahun 2 program Kesetiausahaan Pentadbiran telah menjalankan lawatan akademik pada 14 Mei 2025. Lawatan bermula seawal jam 7 pagi dan berakhir pada jam 8.30 malam. Antara lokasi yang dilawati termasuk Keluang Coffee Powder Factory, RNZ Painting Land, Sunway Keluang Mall dan Keluang Street Art. Lawatan ini bertujuan meningkatkan kemahiran pelajar dalam pengurusan program serta pembelajaran di luar bilik darjah. Majlis Ikrar Belia Malaysia pula telah berlangsung pada 15 Mei 2025 bertepat di Dewan Dagang. Majlis ini dianjurkan sempena sambutan Hari Belia Negara. Majlis bermula jam 8 pagi dan disertai oleh seluruh warga kolej. Pelbagai pengisian seperti nyanyian lagu rasmi, tayangan video amanat menteri dan lafaz ikrar telah berlangsung dengan jayanya. Sambutan Hari Guru, Hari Pekerja dan Majlis Sertifikat Bakti Tersemat Budi juga berlangsung meriah pada 16 Mei 2025. Majlis yang diadakan di Dewan Dagang ini dimeriahkan dengan persembahan pelajar dan penyampaian hadiah. Majlis ini turut meraihkan perpisahan Tia Suriah binti Hasan yang telah banyak mencurahkan bakti kepada kolej selama perkhidmatannya. Terima kasih dan selamat maju jaya diucapkan. Dalam usaha memperluaskan hubungan antarabangsa, Jabatan Hubungan Industri dan Agensi telah menganjurkan program pengantarbangsaan ke Politeknik Negeri Batam, Indonesia pada 15 Mei 2025. Program ini melibatkan 23 peserta terdiri daripada Exco Pengurusan, Unit Projek Khas, Wakil Program dan PIBG. Pelbagai sesi perkongsian amalan baik dan lawatan fasiliti telah dijalankan sepanjang program ini. Seterusnya, pertandingan e-sukan Mobile Legends terbuka Bandar Penawar telah berlangsung pada 17 Mei 2025. Seramai 5 pelajar dari KV Perdagangan yang menyertai pertandingan ini berjaya mara ke peringkat suku akhir. Kumpulan Gula-Gula mencatatkan prestasi cemerlang di peringkat kumpulan namun terpaksa akur dengan kekalahan di pusingan suku akhir. Mereka menamatkan pertandingan di tempat ke-6 daripada 16 pasukan keseluruhan. Kejohanan Pentang Double Piala Pengarah KV Muazzam Shah Siri 1 pula berlangsung dari 16 hingga 18 Mei 2025. KV Perdagangan telah menghantar 7 pasukan terdiri daripada pelajar dan staf. 3 pasukan berjaya menempatkan diri dalam senarai Best 16 termasuk 1 pasukan staf lelaki. Syabas dan tahniah diucapkan. Akhir kata kepada semua pelajar yang sedang menduduki peperiksaan, kami ucapkan selamat maju jaya. Usaha yang gigih pasti membuahkan kejayaan. Teruskan semangat juang, yakin pada diri dan ingatlah kejayaan adalah milik mereka yang tidak mudah berputus asa. Sekian sahaja laporan kami dalam Berita Semasa Dagang TV pada minggu ini. Saya Nur Eriana binti Abdullah dan saya Kaisara Amani. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat dan salam dagang di hati.